Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kita kesempatan pada hari ini untuk menghadiri kelas Maths Super Team SPM sesi yang ke-30. 1 Ogos 2026. Sudah 30 episod kita bersiaran, dan pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita menggunakan bahan yang minggu lepas. Okey, jadi kita terus saja kepada perbincangan soalan kita. Jadi pada minggu lepas saya dah sambung pada bahagian persamaan linear. So kita dah tengoklah bagaimana kalau soalan ketah satu, macam mana nak jawab, dan juga kalau ketah dua. So ini kita satu lagi sekali, tapi melibatkan topik ketaksamaan linear. Ketaksamaan linear ni adalah topik kita satu, bab yang ke-6 kalau tak silap saya. 6 ke 7? 7. Jadi dia adalah satu topik yang dia adik-beradik dengan persamaan linear. Okay, So beza antara persamaan dengan ketaksamaan, kalau persamaan linear, kalau soalan persamaan dia mesti ada menggunakan simbol sama dengan lah. Kalau dia ketaksamaan, dia akan guna simbol lah macam ni. Lebih besar, lebih kecil daripada, atau sama dengan, lebih besar, sama dengan, kan? So dia akan menggunakan simbol lah. Itu beza je. Tapi dari segi cara operasi dia hampir sama dengan persamaan. Baiklah, kita akan lihat soalan yang pertama. Dia kata, senaraikan semua integer yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan linear 5 tambah 1/2G lebih besar daripada 3 dan 2G tolak 5 kurang daripada negatif 7. Baik, soalan ni famous keluar untuk ketah satu. Ketaksamaan linear memang sentiasa keluar lah. Okey, baik. Sekarang apa nak kena buat? Pertama sekali, kita kena tahu dulu apakah integer yang terlibat dengan rantau ataupun ketaksamaan yang dimaksudkan. Baik, contoh saya bagi yang mudah macam ni. Katalah saya buat garis nombor. Ini kita bagi tahu dia punya ni lah asas tu. Katalah ni adalah 4, ini adalah 3, ni adalah 2, ni adalah 1. Okey, kalaulah kita nak contohnya kan, integer tu x lah, x kan. X tu katalah nombor tu adalah kurang atau sama dengan 1. Ini bermakna semua nombor bermula daripada 1. Ini tadi kurang kan? Kurang ni besar, salah Sorry saya buat negatif lah salah ni, negatif. Dia takkan 4 sebelah kiri kan? Negatif 3, negatif 4, negatif 3, negatif 2, ni 1. Okey So kalau sini saya buat kurang daripada negatif 1 lah macam ni Integer yang kita nak tu adalah x, di mana nilai x tu adalah kurang atau sama dengan negatif 1. Ini bermakna nombor-nombor yang terlibat adalah bermula daripada negatif 1, seterusnya yang lebih kecil lah. Negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya lah. Faham? Kalau dia lebih besar, dia akan ke kanan sikit lah. Dia akan kanan, dia akan pergi nombor lebih besar. Ingat dalam garis nombor, semakin ke kanan semakin besar. Semakin ke kiri semakin kecil. Itu kena tahu. Dia ada kaitan dengan ketaksamaan. Okey, so bila kita gunakan simbol double lah, ni saya suka istilahkan dia sebagai macam ni Kalau anda jumpa simbol macam ni dengan macam ni, saya istilahkan dia sebagai simbol yang single. Sebabnya single lah kan. Kalau yang macam ni double double. So kalau yang double ni, kalau double ni maksudnya nombor yang tertera tu termasuk sekali. Sama lah macam ni. Ni kan simbol double dan nombor negatif 1 tu termasuk dalam kita punya kiraan sekali. Tetapi kalau saya guna simbol single, apa berlaku Kalau guna simbol single, dia lain pula. Katalah saya guna simbol single jawapan dia adalah katalah x kurang negatif 1 So ni saya padam balik Dia padam kau Kenapa tak padam? Okey. Katalah soalan saya adalah x itu adalah dia kurang kurang. Saya guna simbol single tau, kurang. Jadi bila simbol single dan dia kurang, simbol single kan.
So nombor yang tertera ini tidak termasuk dalam kiraan kita. Maksudnya kalau kita nak cari integer yang kurang daripada negatif 1, hendaklah bermula daripada negatif 2, negatif 3 dan negatif 4 dan seterusnya lah. So negatif 1 tu tak masuk. Negatif 1 tak termasuk sebabnya simbol single. Boleh. Kalau simbol double, nombor yang tertera itu termasuk dalam kita punya kiraan. Jelas Ini basic lah. Basic untuk ketaksamaan ini. Jadi harap anda jelas yang tu. Baik, kita pergi soalan Dia kena kukuhkan basic dulu. Kita dah tahu baik asas, baru senang kita nak tackle soalan ni kan. Okey. Kemudian, soalan ni kita buat dulu untuk soalan pertama. Dia kata 5 tambah 1/2G kan lebih besar sama dengan 3. Okey, apa nak kena buat? Pertama kita tukar dulu ketaksamaan tu jadi sama dengan. Benda yang sama, 5 tambah 1/2G, jadikan dia sama dengan 3. Daripada simbol ketaksamaan, jadikan dia sama dengan. Itu yang langkah pertama dululah. Okey, kemudian kita guna kalkulator untuk cari nilai dulu. Okey, masih ingat lagi kita gunakan kalkulator untuk selesaikan persamaan? Ya, kita gunakanlah ketaksamaan kita, ketaksamaan pula, kalkulator kita untuk dapatkan jawapan. So, tekan 5. Ni untuk kalau kelas quiz kelas quiz sekejap saya beritahu 5 tambah ada pecahan kan, tekan pecahan 1, bawah dia 2, tekan butang kanan. Okey, sebelah dia oleh kerana kalkulator kita tak ada huruf G, maka kita tukar pakai huruf X lah. Kita pakai X ini. Okey so seolah-olah G tu X lah Okey. Lepas tu kita panggil sama dengan ni sama dengan kan. Sama dengan ni kita panggil alpha calc dapat sama dengan. Okey, dapat bukan kat bawah ni. Kalau kat bawah ni dia akan jadi error Lepas tu tekan 3 lah. Tekan 3 sini. Okey. So bila kita nak dapatkan jawapan, tekan shift calc sekali diikuti dengan sama dengan kat bawah. So kita akan dapat X kita adalah negatif 4. Nampak So bila kita transform balik dalam jawapan kita, G lah bukan X, G lah kan. Kalkulator guna X. So jawapan sini adalah kita punya G negatif 4. Boleh Baik. Sekarang, lupa saya nak meraihkan, ada tak dalam ni yang menggunakan 570? Sebab 570 cara dia lain sikit. Ada tak? Boleh tak angkat tangan ke? Sekejap saya nak buka saya punya kalkulator 570. Sebab kita tengok ada lagi rakan-rakan kita yang menggunakan kalkulator 570 Jadi cara dia agak sedikit berlainan lah. Takut nanti kalau anda terlupa terlepas ke kan. Oh tak ada dalam ni semua tak ada yang gunakan 570 Semua gunakan kelas quiz Tunjuk jelas sekali Okey saya tunjuk sekali lah sebab mungkin tak ramai dah yang menggunakan 570 ni. Baik, untuk 570 cara dia adalah tekan 5, tekan tambah. Okey yang ni tak pasti, kita try buat kurungan kot. Tak apa, try lah. 1 ABC 2 sebabkan dia setengah kan. Setengah ni 1 ABC 2 lah. 1/2 kan. Panggil X, alpha tutup kurungan. Alpha tutup kurungan dapat X. Ni kan. Lepas tu nak dapatkan sama dengan, tekan alpha calc dapat sama dengan, tekan 3. So patutnya macam ni lah. Kalau dia error, kita akan tambah kurungan Okay. So untuk dapatkan jawapan, jangan tekan sama dengan kat bawah ni. Tekan shift calc tu 2 kali. So dapat jawapan dia X sama dengan negatif 4. Shift calc tu 2 kali. Dapat jawapan dia negatif 4 lah. Sama lah macam ni. Okay so jadi pengguna 570 tahulah Baik, sekarang simbol simbol. Tadi kan kita bincang pasal simbol mula-mula ni kan, simbol kan. Okay. Sekarang bila kita dah dapat jawapan kalkulator G tu adalah negatif 4, simbol dia bagaimana? Adakah dia berubah, terbalik ke ataupun kekal? Baik, dengar baik Ni petua saya tau. Okey. Mudah aja. Perhatikan ada satu huruf G kat sini. Nampak G saya bulatkan G tu dengan nombor dengan simbolnya sekali. Saya bulatkan G. G tu kan atas tu. Saya bulatkan dengan nombor dia iaitu perkali dia 1/2 kan. Nombor dia 1/2 lah. Sekali dengan simbol dia positif tu. Boleh? Jadi, huruf G tu ada satu je. Tak ada huruf G lain. Okey Umpamanya, kita katakan G tu solo lah. G tu ada partner dia 1/2. Betul? Dan ada simbol tambah. Ketika ini, G ni dikatakan solo lah. Ketika G ini solo, kan? Ketika G ni solo,
dan simbol yang ada padanya adalah positif. Okey, maka kalau simbol itu positif dikala G itu keseorangan, maka simbol yang asal ini tadi akan kekal mengikut arah yang asal. Boleh faham? Sebab itu simbol dia kekal. Okey, melainkan kalau jadi begini, contoh sebagai contoh lain katalah dapat jawapan contohnya 5 tolak katalah contohnya 2G lah. 2G 2G lebih besar sama dengan 7 lah, contohlah kan. Contoh ketika ini huruf G tu ada seorang diri lah. Dia solo lah, tapi ada teman dia 2, itulah kan. Dia, maksud saya tak ada 2G lain. G 6G ke 6G tambah 2G ke, tak ada macam tu. Dia G seorang je. Jadi ketika dia solo ni, ketika G ini seorang, dia ada peneman dia 2 dan simbolnya adalah negatif. Ketika G itu berseorang diri dan simbol dia negatif, maka jawapan akhir, simbol yang asal dia begini akan terbalik. Itu kalau negatif. Boleh faham tak? So anda kena tahulah buat nota ni kalau dia negatif. Okey sebab kesamaan dia jawapan akhir tak boleh negatif lah. Dia akan convert lah. So kalau anda study balik bab topik form 1 ni, dia jadi panjang dan anda akan dapati memang kena jadi dia positif, maka dia akan terbalik. Dia akan terbalikkan simbol. Jadi untuk ringkas saya bagi tahu petua je. Okey Jadi kita dapat jawapan kita G adalah lebih besar sama dengan negatif 4. Apa nasib kawan sebelah dia? Okey kita buat untuk kawan sebelah dia. Ya, kenapa tak boleh gerak pula ni saya punya pen ni? Aduh mak. Okey okey kita buat kawan sebelah dia 2G tolak 5 kurang negatif 7. Dia guna simbol single kan. Langkah pertama kita jadikan sama dengan 2G tolak 5 sama dengan negatif 7. Okey, jadikan sama dengan Jadikan sama dengan. Okey, sekarang kita guna kalkulator, kita kira. Okey so pengguna 570 saya rasa anda tahu kan. Tak payahlah tunjukkan sebab tak ramai yang ada dalam ni kan. Okey saya lebih fokus pada kelas Swiss so tekan 2, tekan X. G tu X tekan tolak, tekan 5, so tekan sama dengan alpha cup dapat sama dengan tekan negatif 7. Sama pastikan sama so kita tukar X saja jadi G jadi X Lepas tu kita akan tekan shift cup sekali diikuti sama dengan kat bawah. Maka kita akan dapat X kita adalah negatif 1. So kita transfer balik dalam kita punya jalan kerja adalah G lah So G kita adalah negatif 1. So tulis sini G kita negatif 1. Baik, sekarang simbol. Penentu dia adalah simbol. Baik, perhatikan ada G keseorangan kat situ. Ini dia. G yang berseorang diri, ada peneman dia 2 dan simbol pada 2G tu adalah positif. Walaupun tak nampak simbol, kena ingat bila tak nampak simbol itu adalah auto positif. Positif lah maksudnya positif lah. Kan nombor positif boleh jadi ada nampak nombor tambah ataupun ada nampak simbol tambah ataupun tak ada tambah simbol tambah kan. Jadi kalau nombor positif tambah 2 kan dengan 2 samalah kan. Nampak simbol tambah ataupun tak nampak simbol tambah tu positif lah. Okey. So kalau negatif confirm nampak. Negatif confirm nampak simbol dia, tapi positif boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dalam kes tu 2G tu adalah positif lah. Dan bila positif ketika G tu seorang diri kelihatan, maka simbol asal adalah kekal. Maka simbol dia ikut yang atas kekal begitu. Boleh faham? Melainkan kalau dia negatif, maka kita akan terbalikkan lah. Nanti kan saya bagi contoh lain Okey so sekarang kita dah dapat jawapan. Boleh? So apa nak buat? Sekarang okay, saya perlukan kawasan di bawah kita kena buat julat. Tahu julat? Julat macam ni. Dia ada huruf F di tengah-tengah. Oh, kita pakai G Kita pakai G kita huruf G kan. Kita ada G di tengah-tengah. Ada nombor dia di sebelah kiri, nombor yang paling kecil sebelah kiri, nombor yang sebelah yang besar sebelah kanan. Boleh? Okey jadi sekarang nombor yang kita dah dapat adalah ini. G negatif 4 dengan G negatif 1, betul tak? Antara negatif 1 dengan negatif 4, nombor manakah yang paling kecil? Tolong tulis di ruang komen. Nak tengok, bagi aktif sikit. Antara negatif 4 dengan negatif 1, manakah nombor yang lebih kecil? Anyone?
Okey, Ifah Zaini kata negatif 4. Okey. Negatif 4 Okey, baik, bagus. Bila negatif 4 tu lebih kecil, letak sebelah kiri lah. Jadi sini negatif 4 sebelah kiri. Negatif 4 sebelah kiri. Yang negatif 1 tu besar kan? Dia letak sebelah kanan. Negatif 1 tu letak sebelah kanan. Macam tu. Boleh? Ingat yang sebelah kiri G tu mesti yang kecil. Sebelah kanan mesti lebih besar. Jadi negatif 4 sebelah kiri, negatif 1 sebelah kanan. Okey, baik, simbol. Okey, tengok simbol Simbol, cuba tengok simbol ni. Untuk yang negatif 4 tu tengok ni kena hati betul ni. Tengok betul ni. Perhatikan simbol ini kan. Mulut terbuka arah G, mulut tertutup arah 4, negatif 4. Saya istilahkan macam ni lah kan. Kalau simbol kita samaan dia macam ni kan, mulut terbuka. Ni open. Terbuka lah tu Ini close. Boleh faham tak? Saya rasa awak faham kot Mulut terbuka tu, nampak tak mulut terbuka arah G betul tak? Jadi mulut tertutup arah negatif 4. Jadi kita buat ikutlah. Kita copy paste. Jadi mulut tertutup arah negatif 4. Macam ni. Nampak? Dia bukan terbalik tau. Dia bukan terbalik Sama. Cuma kita dah susun dia. Maka ikut ketersamaan yang asal. Ingat petua ni. Tengok yang asal, mulut terbuka arah mana, mulut tertutup arah mana. Kita ikut je. So dalam yang atas ni kan, G tu mulut terbuka arah G. Jadi kita buatlah bawah tu mulut terbuka arah G, mulut tertutup arah negatif 4. So mulut tertutup kita buat arah negatif 4. Sebelah pula mulut tertutup arah G. Jadi kita buat macam ni lah. Mulut tertutup arah G, mulut terbuka arah negatif 1. So inilah julat dia. Ini dipanggil julat tau. Ini siapa yang tak tahu, ni adalah julat. Julat nombor. Okey, sekarang kotak ni saya padam. Inilah jawapan kita dapat ni. Kenapa kau tak boleh padam? Oh, jam. Tak boleh padam dah. Lambat dah. Berhal dah. Kita nak padam ni. Okey. Okey, baik. Apakah nombor-nombor yang terlibat? Baik. Sekarang nombor G tu adalah di antara, tengok negatif 1 kan? Negatif 1 ni, simbol dia adalah single tau. Single. Jadi, negatif 1 tu tak masuk. Tak masuk dalam senarai. Dia mesti bermula dengan negatif 2. Okey? So, dia akan pergi makin kecil lagi. Ke kiri. Lepas negatif 2, negatif 3. Lepas negatif 3, negatif 4. Itu je. Kenapa negatif 4 masuk? Sebab simbol sini adalah double. Bila simbol double, nombor negatif 4 itu termasuk dalam kita punya kiraan sekali. Boleh? Kalau simbol single, nombor yang ada kat situ tidak termasuk dalam kiraan. Sama ada kita ambil yang selepas ataupun sebelum lah. So, dalam kes itu, kita kena ambil yang kurang daripada negatif 1. So, jawapan kita mestilah bermula dengan negatif 2, negatif 3 dan berakhir di negatif 4. Jelas tak setakat ni? So, itulah jawapan dia. Mana jawapan tadi? Dah lari pula dah. Okey, jawapan kita adalah mana? B lah B lah. Sama lah tu dia susun negatif 2, negatif 3, negatif 4. Sama lah tu. So, jawapan dia adalah B. Okey? Boleh faham Baik, saya bagi contoh lain pula. Kalau melibatkan ada 2G. Okey, baik saya nak padam yang ni. Saya nak tunjukkan contoh lain. Bagi anda betul faham pasal ni. Okey, kita padam jap. Kalau anda ada kertas kosong ke nak conteng, catatlah. Sebabnya yang ni, soalan saya bagi ni semuanya huruf dia adalah 1. Tak ada 2 huruf. Okey, contohnya saya bagi nombor lain Okey. Padam jap bawah ni. Kita bincang perlahan bahasakan anda faham lah Yang penting anda dapat tangkap tau. Kalau kita bincang laju soalan, satu benda pun tak dapat, rugi juga Baik, kita bincang perlahan, asalkan dapat. Okey, contoh sebagai contoh katalah sini 2x kan, tambah 4, simbol dia macam ni lah. Lepas tu sini saya buat 6 tambah 8x. Macam tu. Okey baik. Kalau berlaku macam ni, pertama sekali adalah kita perhatikan ada 2x kat sini.
Satu X di sini sebelah kiri, satu X di sebelah kanan. Betul? Okey. Sekarang kita akan kumpulkan X itu berada di sebelah kiri. Lebih afdal sebelah kiri lah. Kanan pun boleh juga. Nanti kan jadi akhirnya kita tukar simbol juga Lebih senang kita tukar, kita kumpul sebelah kiri. Jadi 2X tu memang dah kiri. Okay, 2X ni memang dah kiri dah. So kita bawa 8X ni akan pindah menyeberang ke sebelah kiri. Maka dia akan bertukar simbol. Daripada positif 8X akan jadi tolak 8X. Okey, bertukar simbol macam tu. Jadi 64 tu kita kumpulkan sebelah kanan. Kita asingkan X sebelah kiri, nombor semua kita longgok sebelah kanan. Simbol kita follow dulu. Okey, so 6 memang dah kanan. So kita bawa negatif positif 4 ni, kita bawa dia. Ingat bila nak pindah bawa simbol Simbol kita bawa menyeberang sama dengan ke kanan akan bertukar simbol menjadi negatif 4. Negatif 4 kalau 4 jadi. Macam tu. Boleh Baik, sekarang perhatikan apa yang berlaku. Selesaikan dulu bila dah berkumpul ni, bila dah gathering dia dah berkumpul ni, dah reunion ni kita selesaikan. Daripada 2X jadikan dia 1X. Selesaikan, permudahkan. So 2 tolak 8, jawapan dia adalah negatif 6, betul tak? So jawapan dia akan dapat negatif 6 negatif 6X. Okey? Sebelah kanan akan tinggal 6 tolak 4 adalah 2. Boleh? Baik. Sekarang ketika huruf X ini, kalau kita selesaikan boleh juga. Tapi saya nak cerita pasal ketika huruf X ini daripada 2 dah jadi 1 tau X. Daripada 2X tadi tu, kita dah pemudahkan jadi 1X So negatif 6X tu dikira X yang tunggal. Negatif 6X tu dikira X yang tunggal. Ketika X itu tunggal dan simbol itu negatif, maka jawapan akhir kita nanti akan terbalik. Itu saya dah bagi tahu tu. Boleh faham tak? Kalaulah kita buat nanti jumpa soalan, ketika huruf itu menjadi tunggal dan simbol dia positif, maka arah yang asal tu, ketersamaan tu akan kekal sampai jawapan akhir. Tetapi kalau huruf itu tunggal dan simbol dia negatif, maka simbol akhir mesti terbalik. Boleh Boleh faham tak sekarang ni? Itu yang saya nak masukkan tu. Ini saya nak masukkan, maksudnya shortcut lah kan. Okay So kalau kita teruskan, kan maksudnya macam ni lah. Sama juga kalau nak faham kan, sebenarnya kalau ikut buku lah kan, dia panjang sedia. Kalau kita teruskan ni, kita tinggalkan X kan, lebih besar sama dengan, lebih besar 2 kan. Okay 2. So negatif 6 ini, kita akan bawa dia pindah ke kanan, menjadi bahagi, betul tak? Kan dia darab kan? Negatif 6X kan darab. So darab pindah jadi bahagi, betul tak? So pindah jadi bahagi, dia pergi bawah lah. Dia pergi bawah. Maka jawapan kita sekarang akan jadi X lebih besar 2 bahagi negatif 6. Ingat kalau darab ke bahagi, bahagi ke darab, simbol tidak bertukar. Itu special sikit. Kalau tambah tolak, dia akan pindah bertukar simbol. Tapi kalau darab ke bahagi, bahagi ke darab, simbol bawa sekali tidak bertukar. Sebab itu negatif 6. Negatif 6 kan dengan X kan darab. So negatif 6 nak pindah jadi bahagi, negatif 6 tu bawa negatif sekali. Kekal sampai ke sudah. Kekal lah, dia akan bawa ke kanan negatif juga. Jangan tukar simbol pula Okey, jadi sekarang apa berlaku? Lama dia cakap sepadan bawah ni sepadan bawah ni. Apa yang berlaku adalah so X lebih besar. Bila kita selesaikan ini, dia akan dapat negatif 1/2. Kita permudahkan. Faham perhatikan ni saya bagi tahu ni. Pada ketika ini, yang ni kan, pada baris ni yang ni kan, dengan compare yang bawah. Ketika ini, 2 sebelah kanan ni positif tau, dia positif. Dan bila kita comparekan dengan jawapan akhir, tiba-tiba jawapan sebelah kanan kita adalah bertukar jadi negatif. Nampak? Bila jawapan sebelah kanan tidak sama, asal positif, bawah negatif, dia bertukar. Maka itulah masanya simbol yang tadi dia begini akan terbalik. Maka jawapan kita akan ditukar X kurang negatif 1/2. Nampak? Dia akan terbalik.
Nampak? Ini kalau anda study ikut buku lah. Jadi saya ajar ikut shortcut. Jadi ikutlah mana yang anda faham. Saya harap anda faham lah benda ni. So bila jumpa soalan keutasamaan ni, anda boleh tapau lah. Sekurang-kurangnya dapat curi satu mata, satu poin. Satu markah. Okey okey, baik, kita pergi soalan yang seterusnya. Tak apalah, kita bincang panjang sikit kan. Sebab lepas ni tak bincang lah ni. Kan? Kita banyak lagi topik nak study kan. Sebab itu kita bincang panjang lebar. Okey saya harap anda faham. Kalau tak faham, anda boleh tengok balik video esok. Saya akan share video, tengok semula lah Okey. Nombor 6 cari penyelesaian untuk 3 tolak X per 2 lebih besar sama dengan 8 tambah X per 4. Okey, kat sini nampak tak? Ada 2 X kan? Satu X ni sebelah kiri, satu lagi X sebelah kanan. Nampak tak? Okey. Kalau ikut petua yang saya bagi tahu, kita kena kumpulkan X tempat, betul tak? Maksudnya, kita akan ambil X sebelah kiri. Ini bermakna, mungkin anda akan buat macam ni. Negatif X per 2. Okey. Dan kita bawa X per 4 ni ke sebelah kiri. Maka dia akan jadi tolak X per 4. Nampak tak? Dia kumpul sebelah kiri. Dan sebelah kanan, kita follow dulu simbol dia. 8 dan 3 tu pindah. 3 ni kan? Pindah ke sebelah kanan menjadi tolak. 8 tolak 3. Macam ni lah patutnya. Macam ni lah patutnya. Boleh faham tak? Kita kumpulkan X tu setempat. Bawa simbol sekali. Kalau dia ada pecahan, bawa pecahan sekali. Okay, cuma X per 4 tu jadi negatif sebabnya asalnya X per 4 tu sebelah kanan positif. Bila kita pindah ke sebelah kiri, dia akan jadi negatif X per 4. Saya bawa sekali. Saya pindahkan sekali. X per 4 tu pindah sekali. Okey, macam inilah patutnya. Okey. Kemudian kita akan apa? Kita akan permudahkan 2X ini menjadi 1X. Tetapi dalam soalan ini, alhamdulillah sebabnya jawapan tidak ada yang sama. Cuba tengok. Jawapan kita sini 44, 20, 20 per 3, 44 per 3. Okay, tapi ini jarang berlaku tau. Jarang berlaku. Biasanya SPM jawapan dia akan jadi sama. Hampir sama. Simbol kesamaan dia berubah. Okay, sekarang oleh kerana jawapan tak sama, ini adalah peluang kita untuk terus saja guna kalkulator lah. Maksudnya, kalau tengok jawapan tak sama, tak payahlah kita nak susah payah nak susun bayar macam ni. Alamak, kenapa pula ni? Okay, tak payah ni semua tak payahlah. Tak payah. Semua ni tak payah sebabnya jawapan tak sama. Maka tak payah kita susah payah nak kumpulkan setempat. Kita hanya bedal saja guna kalkulator. Jom kita bedal guna kalkulator. So, anda boleh bedal saja guna kalkulator. Type lah. 3 tolak pecahan kan. Okay, panggil X. Tekan butang ke bawah. Tekan 2. Tekan butang kanan. Okay. Simbol kesamaan ni abaikan, jadikan dia sama dengan alpha cup dapat sama dengan tekan 8, tekan tambah pecahan tekan pecahan. Okey, panggil X, sini X, tekan butang bawah, tekan 4. Okey, sama sama. Simbol kesamaan dia jadi tukar jadi negatif 4. Simbol kesamaan tu jadikan dia sama dengan. Okey, boleh. So apa nak buat? Tekan shift cup sekali, diikuti sama dengan kat bawah. So jawapan dia adalah negatif 6.6667. Betul tak? Betul. Siapa dapat jawapan sama macam ni? Siapa dapat jawapan sama macam saya ni? Angkat tangan. Okey So jawapan kita anda dapat negatif 6.666. Betul tak? Tetapi jawapan kita sekarang ni tak ada yang perpuluhan. Betul tak? Jawapan kita sama ada nombor bulat ataupun dia pecahan. Jadi of course lah kalau dia perpuluhan macam ni, jawapan dia mesti adalah pecahan. Jadi untuk menukar perpuluhan ni ke jadi pecahan, mula-mula tekan SD lah. Bila tekan SD ni dia tak gerak kot. Nampak? Tak gerak kan? Dia tak gerak. Betul tak? Tak gerak. So bila tak gerak, tekan cancel AC ni kan, tekan cancel. Dia hilang lah, dia hilang kejap. Lepas tu tekan butang answer kat bawah ni, tekan answer dan tekan butang sama dengan. So jawapan dia negatif 23. Boleh? So jawapan dia adalah C. Selesai. Boleh? So ini adalah teknik kita bedal saja guna kalkulator lah. Sebabnya jawapan dia tak sama ni. Nampak ni. Kecuali kalau jawapan dia sama lah, seri. Contohnya dekat C tu ada negatif 23, dekat D pun ada positif 23. Itu jam lah. Kita kena selesaikan ikut cara manual lah. Yang tadi saya ajar tu kan, kumpulkan X tempat, selesaikan, dah dapat X tu tunggal, tengok simbol dia. Simbol masa X tu tunggal, apa simbol dia. Okey jadi apa simbol ni kita boleh selesaikan lah.
Okay, so jawapan dalam nanti 23 C. Okay, katalah jawapan sama kan. Ni kan, contohnya kat sini kan negatif, kata atas ni kan negatif. So mungkin kat bawah dia buat positif kot. 20/3 lah kan. Sama, maksudnya jawapan dia seri kan, hampir seri. Oh tak. Jawapan bawah pun mungkin negatif. Katalah negatif Katalah negatif. Boh tak seri kan. Negatif 20/3 lah. Simbol je beza. Ni tak ada. Simbol dia macam ni pula. Nampak? Seri. Kalau berlaku seri, kita kena buat cara tadi tu. Kan? Yang kumpulkan X tempat tu. Selesaikan dulu. Daripada 2X kan. Kita kan macam ni. Kadang-kadang kita dapat negatif X/2. Lepas tu kita buat tolak X/4. Betul tak? Yang sebelah kiri. Ini kan. Ni 8 tolak 3. Okay. So, anda guna je lah kalkulator. Tak payah pening-pening. Guna kalkulator, kira dulu ni. Kira ni berapa. Kan? So, dapat jawapan, baru tengok berapa ketika X tu tunggal. Kalau saya pun saya tengok dah tahu dah. Macam tahu? Tengok ni je. Okay, tengok Ini kan simbol negatif. Kan, ini pun negatif. Jawapan dia confirm negatif juga. Sebab macam ni. Kalau contohnya negatif 2 tolak 4. Ni macam mana ni? Jawapan dia bertambah ke berkurang? Bertambah kan? Sebab negatif 2 tolak 4 kan dia bertambah. So, dia akan jadi negatif 6. Betul tak? Tengok, tak percaya tekan kalkulator. Kan dia bertambah. Kalau simbol yang berbeza, baru dia berkurang. Sekarang ni simbol sama, dia bertambah. Tapi disebabkan dua-dua negatif, jawapan kita masih negatif lah. Okay, negatif 6 Samalah. Samalah macam ni. Negatif, masih kekal negatif. So, saya punya jangkaan saya, ketika X tu tunggal pun jawapan dia negatif. Nampak? Ketika X tunggal ni, walaupun saya tak kira, saya boleh agak dah. Negatif dia akan jadi negatif juga. So, X itu nanti akan jadi X yang negatif. Ketika dia dah satukan, ketika X tunggal, X tu masih negatif. Bila X itu tunggal dan dia negatif, simbol asal tadi ini akan terbalik. Nampak ni? Kan jawapan tadi ni terbalik. Dekat D ni kan, dekat C ni kan terbalik. Tu cerita dia. Boleh faham tak? Ketika X tu, setelah kita satukan dia, kita permudahkan dia, jadilah X yang tunggal. Ketika itu, kalau X tu tunggal dan simbol dia negatif, arah yang asal akan terbalik, berpusing. Tetapi kalau X itu bila kita dah satukan dia, dan X tu tunggal, simbol dia positif, maka simbol asal itu dikekalkan. Boleh faham tak setakat ni? 34, 33, 32 orang mata memandang. Adakah anda faham apa yang saya jelaskan setelah setengah jam berlalu? Adakah anda faham atau tidak? Ini adalah ketaksamaan linear. Soalan keluar selalu dalam SPM, kegiatan 4 akhir tahun, memang akan keluar. So, lepas ni janganlah dibiarkan kosong, janganlah tembak. Sedangkan ini kita boleh buat. Senang saja, tak susah pun. Boleh Baik, senyap pun semua ni? Okey tak okey ni? Okey Okey. Kalau kurang jelas, anda boleh tengok balik video lah. Sebab kadang-kadang ada yang baru masuk, dia mungkin tak faham asal usul kan. Okey. So yang seterusnya ni lah ungkapan pemfaktoran dan pecahan algebra ke tahap 1. Pun sama keluar, dia akan banyak keluar yang ni. Akan top lah. Selalunya famous lah keluar macam ni kan. Ungkapkan 2nm per P sama dengan darab PQ tambah PM per nm kuasa 2. Okay. So, yang pertama adalah ikutkan benda ni kita kena kena fakturkan. Macam inilah kan kita ada PQ per PM kan. Kalau PQ tambah PM ni kita kena fakturkan. Ada dua P yang sama, jadi P dah kat luar. Ni P sama kan? P sama, P kat luar. P kat luar dalam kurungan Q tambah M. Ini pemfaktoran nama dia. Tetapi malam ni saya tak nak ajar pemfaktoran tu. Saya ajar cara shortcut guna kalkulator lah. Saya rasa anda tahu kot. Okay, Jadi kalau jumpa soalan macam ni, pemfaktoran ni, kita guna kalkulator dan kalkulator akan bagi jawapan skema. Kita cari jawapan skema tu di mana disembunyikan. Okay, yang pertama adalah soalan ni ada pakai 4 huruf, iaitu huruf P. Jadi kita buat setting. P tu saya letakkan nombor 5. Kita ada huruf Q. Okay, pakai warna lain kot supaya senang nak tengok Q saya pakai warna biru, Q saya pakai nombor 4. Okay. Kemudian warna oranye pula bagi mewakili huruf seterusnya adalah huruf M. Yang kita ada huruf M.
Saya gunakan nombor. Tak, saya guna N. N dululah, NM kan? NM. N dululah. N adalah 3 dan nombor yang terakhir adalah M. Huruf M kita pakai nombor 2. Okey, saya ulang balik. Kenapa saya pakai huruf bernombor? Sebabnya kita nak hack jawapan skema gunakan kalkulator. Kita boleh hack jawapan skema gunakan kalkulator. Kalkulator akan bagi jawapan skema, so kita akan cari dekat mana jawapan tu disembunyikan. Okey, so kita ada 4 huruf lah, P, Q, N, M kan. So setiap huruf tu kita bagi nombor yang berbeza. Dan nombor tu boleh bebas. Anda boleh pilih nombor tu ikut anda lah. Nak pakai N3 ke M1 ke terpulang. Nombor tu atas kita. Okey Okey, so saya pakai, anda follow dulu saya punya ni. P5, Q4, N3, M2. So nanti nak buat eksperimen, nak tukar nombor lain, itu kemudian. Sekarang apa nak kena buat? Kita gantikan semua nilai itu ikut soalan yang asal ni. Mana jumpa huruf tu tukar Okey, baik, kita mulakan dengan 2 So 2, saya pakai warna hitam kot. Hitam tak ada hitam. Saya ambil warna hitam dah. Kita pakai hitam. Okey. 2 tu kekal hitam Okey, N. Sebelah 2 tu N kan? N pakai orange. N, gantikan N tu dengan 3. Kurungan 3. Sebab dia kan darab. 2 NM kan maksudnya 2 kali N kali M. Darab kan? So kita buat kurungan Kemudian selepas N tu adalah M. M tu purple, kita ganti 2. So kita buat kurungan, ganti dengan 2. Itulah. 2 NM, nampak? Kemudian bawah ada P kan? Per P. P kita pakai huruf 5. Nombor 5. Warna hijau. Gantikan 5 kat situ. Boleh? Follow Lepas tu darab. Lepas tu PQ. PQ maksudnya 5 darab dengan 4. Hijau darab biru. 5 kali dengan 4 biru 4 biru. Mana kau biru? Tak keluar kau biru. Kenapa kau? 5 kali 4. Macam tu. PQ kan 5 kali 4. Betul Kalau salah beritahu sekarang saya tak perasan. Lepas tu sebelah dia tambah. Tambah. Follow tambah. PM. PM maksudnya 5 kali dengan 2. Hijau 5. Purple 2. Macam tu. PM hijau darab dengan purple. 5 kali 2. Kemudian bawah kita buat per. Kita ada apa? NM kuasa 2. N adalah orange. 3. M kuasa 2. M kuasa 2 purple. M kuasa 2 lah. Gantikan 2. So kita buat kurungan 2, tutup kurungan, kuasa 2 kat luar. Okey, yang tu sekarang bila dah macam ni, kita selesaikan. Guna kalkulator, cuba anda bagi tahu berapa jawapan anda dapat. Anda boleh kira terus. Ni, berapa jawapan anda dapat untuk keseluruhan ini. Tolong saya kira, tuliskan jawapan di ruang komen. Kalau anda kira guna kalkulator, sekali type saja berapakah jawapannya di sini. Saya tunggu sini jawapan dia. 6. Okey, 6. 6 Betul dapat 6 Pastikan semua boleh kira 6 So jadi majoriti dapat 6 So saya tulis 6 sini. 6. Okey So 6 tu jawapan dia adalah jawapan skema lah. 6 tu kan. Tapi mana ada 6 situ? Tak ada 6 kan. So kita kena test lah. Ganti nilai yang sama. Kita uji A, B, C, D tu dengan menggunakan huruf yang sama kita setting tadi tu. So kita akan cari dekat mana 6 tu disembunyikan. Ingat jawapan kita 6 tau. So kita cubalah A pula. Okey, A ni kan 2Q tambah 1 kan. So maksudnya 2 kurungan Q tadi apa? Q4 kan. 4 tambah 1. Kira dah ni apa? Berapa jawapan kat A? 4 tambah 1, 5. 5 kali 2, 10. Betul tak? Dekat A 10 kan? Betul tak? 10. Jawapan kita 6. So A salah lah. Macam tu je. Kita buat B pula. 2 kurungan. Q apa Q? Q tadi 4 kan? Q 4 tambah P. P apa? P 5. Macam ni. Berapa kira ni? 4 tambah 5, 9. 9 kali 2, 18. Salah lah. Sebab jawapan kita nak 6, bukan 18. P salah. Kita cuba C pula. 2 kurungan Q. Q apa? Q adalah 4 tambah P. P 5 darab dengan M 2.
Bawah dia adalah M, 2. Berapa ni kira ni? Soalan C. 2 4, 8. Tambah 5 kali 2, 10. 8 tambah 10, 18. 18 bagi 2, 9. Betul tak? So C 9. C 9. Salah juga. Sebab kita tak cari 6. C salah. So the only one, jawapan kita ada D lah. Kita try D pula So 2 Q Q darab 2 darab Q. 2 darab 4 lah. Tambah 2 darab M. M adalah 2. Bawah dia M. M adalah 2. Macam ni. So kita kira D. 2 kali 4, 8. 8 tambah 4, 12. Kan? 2 bagi 2, 6. Dapat 6. Betul tak? 6. So jawapan dia D, 6 kan? 6 ini sama dengan jawapan yang asal tadi tak? Sama kan? Bila jawapan dah dijumpai, maka jawapan sebenar adalah dekat D. Itu je lah. Dah dapat jawapan. Boleh faham tak? Ini tricks lah guna kalkulator. Dalam buku tak ada. Kebanyakan cikgu tak ajar benda ni. Saya ajar. So anda boleh curi masa. Bukan curi masa je. Jawapan skema pun kita dapat sekali. So tak payah tembak lah jawapan soalan ni. Soalan macam ni kita boleh buat guna kalkulator. So pastikan syarat dia adalah jawapan tak boleh seri lah. Jawapan tak boleh seri. Contohnya dekat D ada 6 kan. Tiba-tiba dekat C pun 6 juga. Kalau berlaku seri, ingat betul dia. Kalau berlaku seri, kita adjust nombor. Tadi kan kita buat P5, Q4, N3, M2, betul tak? Sekiranya berlaku seri, jangan panik. Kalau berlaku seri, kita kena restart balik, cuma tukar nombor je. Mungkin P tu jadikan dia 6, Q jadikan dia 5 ke, tukar nombor lah. N1 ke, sebagainya kan. Kita tukar nombor. InsyaAllah tak berlaku seri dah. Tapi ikut pengalaman saya, kalau huruf tu banyak, lebih 2, 3 kan, insyaAllah dia takkan seri. Yang berlaku seri ni, kalau huruf tu satu je, dia pakai X, dia pakai P je, satu huruf je, itu possibility boleh berlaku seri. Okay, tapi kalau huruf tu banyak, insyaAllah dia takkan berlaku seri, dan kita kira dapat sekali, kira dapat jawapannya. Dia akan dapat jawapan. Dia faham tak? Okay, cuba soalan 8. Ni. Permudahkan 5M negatif kuasa negatif 2, N kuasa 3. Macam itulah lebih kurang kan? Malah nak sebut panjang. So sama jugalah, kita setting dulu. Kita counting dengan kalkulator dulu. Kan? Huruf apa dia pakai? Dia pakai huruf M dengan huruf N. So kita setting lah M dengan N. Saya ikut saya dulu saya pakai M tu saya setting dengan 2. Kemudian yang N saya setting guna nombor 1. Kalau anda nak buat eksperimen nombor lain, nanti besok boleh try. Okay. Apa beza dia? Beza dia kalau guna nombor lain, jawapan kita lain lah. Contoh tadi. Tadi kan, saya dapat jawapan 6. Betul tak? Kita dapat 6 ni sebab kita guna P5, Q4, N3, M2. Sekiranya esok, bangun pagi besok orang nak cuba nombor lain, maka jawapan kalau nombor lain, jawapan kat sini bukan 6 lah, lain lah nombor dia. Faham tak? Tak kisahlah nombor lain. Asalkan jawapan dekat soalan itu, kan, yang kita dah buat, dah tukar nilai, ganti nilai dalam soalan, kan, dapat jawapan tu hendaklah sama dijumpai pada A, B, C atau D. Dan dia tak berlaku seri. Itu dia syarat dia. Jawapan apa pun tak kisah. Faham tak? Okey, sekarang kita buat ini M2, N1. So apa nak kena buat? Kita ganti balik dalam persamaan yang asal. Kita ikut sebiji. 5. Okey kan. Ada kurungan, kita buatlah kurungan. Kita ikut sekali. M, sebelah dia M kan. Kena buat kurungan lah sebabnya kan darab kan. 5 kurungan M jadi 2. Lepas tu ada kuasa kan. Kuasa negatif 2. Tahu kan buat kuasa negatif 2 kalkulator ada kan. Tutup kurungan. Itu 5M 5M. Kemudian kita sebelah dia N pula kan. N hijau kita kena buat kurungan, letak 1. Macam tu lah. Okey. Jangan lupa ada kuasa 3. Sorry. Kita tinggal kuasa 3. Ada kuasa 3 kan. N kuasa 3. Maknanya 1 kuasa 3 lah. Tutup kurungan. Lepas tu ada kurungan lagi. Tutup lagi mana? Kurungan, tutup kurungan satu lagi. Tutup kurungan satu lagi. Sekejap Saya ikut sebiji dalam pattern soalan tu. Itu. Selepas kurungan tu ada kuasa 2. Ikutlah kuasa 2. Kita ikut sebiji. Kita ikut sebiji. Nanti kalkulator boleh kira, apa nak risau. Kita ikut sebiji. Okey, bahagi. Ikut bahagi. Lepas tu 5.
M. Tukar dengan 2. Kita buat kurungan, kita ganti 2. Macam tu. Sorry, ada kuasa. Sorry, tak perasan. Ada kuasa negatif 5. Letak kuasa negatif 5. Tutup kurungan. Lepas M ada N. N 1. 1. Yang ni nak buat kurungan boleh, tak buat kurungan tak apa. Okey Okey, nampak? Saya dah ganti ikut soalan. Okey, bagi siapa yang perasan, yang warna hijau tu kan 1 kan? 1 ni tak tulis pun tak apalah. Sebabnya kan apa juga nombor 1 akan dapat nombor tu balik kan, betul tak? Saya tulis juga supaya anda faham. Nanti bila dah faham, 1 tu lepas ni tak payah tulis lah. 1 tu apa juga nombor darab 1 dah akan dapat nombor tu balik, betul tak? 1 kuasa 5,000 pun 1 juga. Okey, 1 kuasa 100, 1 juga. Jadi tak perlu risau. Tapi saya tunjuk ni supaya anda faham dulu. Apa yang saya buat, saya ganti nilai. Lepas tu cuba kira. Menggunakan kalkulator anda, berapa jawapan sini? Tolong bagi tahu saya. Berapa jawapan di kalkulator anda setelah anda type sekali type panjang berapa dapat? Tolong bagi tahu dekat ruang komen. Banyak. Anyone? Siapa boleh bagi jawapan? Saya harap anda boleh kira sebab semua orang kena kira tau, bukan tengok. Jangan jadi penonton. Kita kena jadi pelajar. Buat. Bila saya suruh kira. Bukan hanya tengok yang tu je kan. Kalau kita tengok je, kita tak dapat pengalaman tu. Kita tak dapat pengalaman. Kita yang rugi lah. Korang lah yang rugi. Kan? Korang lah yang rugi. Jadi pelajar. Buat. Okey, ada siapa dapat jawapan? Dapat 8. Tak apa. Mungkin dapat 8. Kira balik lah. 8 8. Jawapan lain? Apa tak yang kongsi? Jangan ingat bila kawan kita bagi jawapan, itu dah betul tau. Kawan tengoklah, kawan kira sendiri. Kalau kawan dapat jawapan lain pada tu, kawan tu kongsikan jawapan tu. Nampak? Ada 8, ada 10 kan? Nampak? Biarkan, tak apa, kongsi je. Sebabnya, kita nak tengok tu. Setakat ni 3 orang. 2 orang undi dapat 8, seorang kira dapat 10. Macam mana yang lain? Kita ada 32 ni, 33 orang. Takkan tak boleh kira. Kan? Okey. 10 2 orang, 8 2 orang. Kita tengok siapa majoriti ni. 3 orang, 10. Lagi. Come on. Kira sendiri. Ilman dapat 10, dah 4 orang. 4-1, 4-2. Aggregate sekarang 4-2. 5-2, 6-2. Okey lah. Jadi majoriti 10. Ya, jawapan dia 10. Siapa dapat 8? 12. Ideal mana tu jawapan kau ni? 10 ke 12? Okey Jawapan sebenar adalah 10. Jadi kalau anda tak dapat, tolong kira semula dengan berhati-hati. Ikut kurungan, ikut kuasa. Baguslah. Bila kau salah, maknanya aku salah kira kot. Kira lagi sekali. Itu pengalaman. Saya kata, kau kena kira ni. Kau kena kira Kau tak boleh tengok je. Okey, patutnya jawapan dapat 10 Okey, 10 tau. Bukan 10. Tu dah 10. Jawapan ikut skema kita kira betul-betul dapat 10. Okey sampai dapat 8 tu, tolong kira balik semula lah sampai dapat 10 Okey. Kemudian sekarang apa nak kena buat? Kita test ABC tu dengan menggantikan nilai yang sama dan kita cari jawapan 10 tu. Di manakah jawapan 10 tu disembunyikan? So untuk A ni MN kan. M tu kan 2 kan, betul tak? So 2 darab N 1 1,5 kan? 1,5. Macam ni. Jawapan dia berapa ni? Jawapan dia 2 lah. Dekat A tu jawapan dia 2. Betul tak? Maka A pun salah sebab kita nak cari 10, bukan 2. Try B pula. B M 3, M kuasa 3 kan? M kuasa 3 maksudnya 2 kuasa 3 lah. 2 kuasa 3 darab dengan N kuasa 4. N kuasa 4 maksudnya 1 kuasa 4 lah. 1 kuasa 4 tak tulis tak apa kan? Tulis je lah So akan dapat sini apa? Akan dapat 8. Jadi 2 kuasa 3, 8 lah kan? 8 kali 1, 8 lah. B pun salah lah sebab kita nak cari 10. C pula. 5 MN kuasa 5. 5 MN maksudnya 5 darab dengan M. M kita adalah 2. Kurungan lagi N kuasa 5. 1 kuasa 5. Jawapan dia berapa ni?
5 kali 2, 10 kan? 10 lah sini. 10. Okey Kita jumpa jawapan dia kan? Tapi nanti dulu. Jangan happy sangat. Kita nak pastikan tak ada berlaku seri kan? So, kita tengok dulu. Okey, jawapan kita mungkin 10 lah. C kan? Tengok D dulu. Kita sahkan dulu. Adakah berlaku seri? So, untuk D 5, M adalah 2 ganti 2. Negatif 9 kan? Kuasa dia negatif 9. Letak kuasa negatif 9. Tutup kurungan. Sebelah dia N. Darab dengan 1 kuasa 7. Macam tu lah. Kira berapa D ni? D ni kalau ikut kiraan saya lah kan, dia jadi pecahan 5, cuba tengok betul tak? 5 per 512 ataupun jawapan dia perpuluhan 9.76, betul tak? D tu. Tolong tengok D betul tak jawapan saya? D tu saya kira betul tak? Dapat 9.76 ataupun kan? So maksudnya salah lah. Jawapan kita nak 10 kan? Dan 10 tu tak seri. Alhamdulillah lah. Bila 10 tak seri, jawapan dia C lah. Kan sama. Bila jawapan tak seri, jawapan 10 tu dijumpai. Jumpa dekat mana? Jumpa dekat C. Maka jawapan dia C lah. Okay, settle. Jadi lebih mudah. Lebih mudah. Okay? Boleh faham sekarang ni? So lepas ni soalan ketasamaan boleh tapau jangan tembak. Jangan biarkan. So kita boleh tapau lah. InsyaAllah. Kita pergi soalan seterusnya. Melibatkan ubahan tingkatan 5. Okey. Form 5 dia tak belajar. Form 4 tak belajar lagi. Tapi tak apa. Boleh mungkin ambil catatan. Nanti dah belajar, dapat info lebih awal. Okey dia mudah je ni. Tak susah pun. Okey Okey, untuk ubahan ketah satu sama jugalah. Tapi the most important kita kena tengok dia punya takrifan ataupun pengisytiharan dia punya ubahan tu kan. Diberi bahawa E berubah secara songsang. Bila songsang maksudnya E tu berubah secara songsang. Okey, songsang mesti ada 1 per lah, 1 per. Ni songsang. Dengan kuasa 3F. Kuasa 3F maksudnya F tu kuasa 3 lah. Ni maksudnya ubah secara songsang. Form 4 tak apa, salin dulu. Kan nanti dia akan belajar juga. Macam tu okay, sekarang langkah pertama, setelah kita isytiharkan dalam bentuk ubahan, mesti tukar dalam bentuk persamaan. Maksudnya daripada simbol ubahan ini, kenapa kau tak boleh gerak ni? Aduh mak ai. Lambat lah. Okey, ni ubahan ni akan bertukar menjadi sama dengan. Itu undang-undang dia. Jadi bila tukar jadi sama dengan, E tadi ni kekal. Cuma bila tukar sama dengan, akan muncul huruf K secara automatik. Pemalar dia muncul situ. Once kita dah tukar ubahan tu jadi sama dengan, maka K tu auto muncul. Yang sebelah tu kekal je biasalah. Kekal. 1 per F kuasa 3. Okey Baik, sampai sini saya nak anda faham yang K tu dia boleh join atas. Kita join atas. Sebabnya K tu dikira darab tau. Darab Jadi K ni kita join sekali lah dengan atas ni. Darab atas. So K darab tu dapat K lah. Maka kita buat terbitan baru, iaitu E sama dengan K per dengan F kuasa 3. Nampak tak? Itu dia boleh dipermudahkan. Okey Baik, sekarang cuba tengok dekat ubahan ini, kita kena tengok dia punya laju. Laju pertama ini dengan laju yang kedua, ada laju yang tak lengkap. Maklumat tak ada. Iaitu laju yang pertama. Tengok anak panah saya yang berwarna hijau. Yang pertama ni, laju yang tak lengkap sebab ada V kat situ. Huruf Tetapi laju kedua lengkap. Laju kedua tengok pen saya yang berwarna maroon. Maroon ke purple ni? Purple. Laju kedua ni lengkap sebab kedua-dua laju, baris tu adalah ada nombor. Jadi kita kena ambil yang lengkap dulu. Yang tak lengkap tu kemudian lah. Kita ambil yang lengkap dulu. So apa dah kena buat? Kita ganti nilai. Okey, kita ambil yang lengkap. Dah tahu dah mana nak ambil. Kita kena fokus kali yang ni. Okey, untuk E ganti dengan 1 per 3. So ganti lah sini. 1 per 3. Sama dengan K tu biar kekal per.
Okey, F cos 3 tu, tengok ni kan F. F kan 6 F tu jadi 6. F jadi 6. Jadi 6 kuasa 3. Macam tu. Boleh? Sampai sini guna kalkulator je lah. Guna kalkulator untuk dapat jawapan K. Berapa? Tak payah kita nak pindah dalam sidang sebagainya kan. Ni kita satu je pun. Kata 2 boleh lah. Kata 2 boleh. Shortcut je. So, berapa K kat sini? Cuba kira. Kita dah ganti nilai, kita kira je lah kan. Kita hentam je lah guna kalkulator lah. Pecahan satu, bawah dia 3, pergi butang kanan, panggil sama dengan alpha cup. Okay. K gantikan X lah. Pecahan pecahan dulu, pecahan. K gantikan X, tekan butang bawah, ambil 6 kuasa 3. 6 kuasa 3. Shift kuasa 2. Itu. Sama kan? Tukar X. K tu tukar jadi X. So, kita tekan shift cut 2 kali. Shift cut sekali. Ikuti sama dengan kat bawah. So, X kita adalah 72. Betul? X 72, K lah tu. K lah ke 72. So, jawapan kita K adalah 72. Dah dapat K 72 kan? Okay, ni the last step lah. So, kita kena kembalikan balik pada step yang ni. Kita kena kembali balik ikut step yang ni. Okay, di mana K tu sekarang dah diganti nilai dengan 72. Okay, baik. Sekarang untuk kita buat step yang kedua, sekarang kita tengok pula laju tadi E yang kedua tadi ni. Yang kedua kan tak lengkap info dia kan, ada V kan. Kita ganti yang tu pula. Okey, sekarang kita saring balik. Ni saya bagi jalan panjang tau. Nanti kalau anda faham, anda boleh shortcut je. E sama dengan K per F kuasa 3. Okey So sekarang E tu berdasarkan laju yang kita dah ambil ni, E kan, E dia adalah V So gantikan E tu sebagai V sekarang lah, V. K sekarang 72, nampak tak? 72 kan? Letakkan 72 kat sini. Lepas tu per F dia pula sekarang 2 per 3. So gantikan 2 per 3. Okay, tutup kurungan, ada kuasa 3 di luar. Kira je lah berapa V ni. 72 per 2 per 3 cos 3. Berapa jawapan V? Silakan. Siapa sudah kira, tolong kira, bagi tahu jawapan di ruang komen. Berapakah jawapan V yang kita cari? 72 bahagi dengan 243. C Yang lain macam mana? Tengok kawan-kawan lain. Okey lah. Dah 2 orang dapat 243 tu, saya tu okey kot. Okay. So jawapan dia betul 243. Tahniah diucapkan, jawapan dah dapat. Selesai So, jawapan dia 243 lah. 243. Boleh So ingat jimatkan masa. Dekat sini kita boleh jimat masa ni. Kita boleh shortcut je lah. Dapat K, terus kira lah. Okay So tak payah buat apa panjang. Tadi ni pun step panjang sikit sebab saya nak tunjuk bagi jelas dulu. Nanti dah jelas, korang boleh shortcut je. Sebab kita satu kan tak ada jalan kerja. Okay So next, masa lagi ubahan. Yang ni pula. Ini kalau form 4 boleh buat ni, bagus. Form 4 dia faham, dia boleh buat, cantik lah. Kan? Kalau dia boleh buat, kan dia tak belajar lagi kan. Diberi bahawa P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan secara songsang punca kuasa 2R. Itu nilai M. Pertama sekali, buat dulu statement ubahan. Kena buat dulu statement ubahan. Saya highlightkan yang ni Mana pergi benda ni? Okey, ni. P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. Dan dalam masa sama berubah secara songsang dengan punca kuasa 2R. Inilah ayatnya. So, P berubah secara langsung. P berubah secara langsung. Kuasa 3Q. Iaitu Q kuasa 3. Itu maksud ayat tu. Kuasa 3Q. Q kuasa 3 lah. Okey Songsang kita buat per. Yang songsang tu kat bawah. Yang songsang ni dekat bawah. Kuasa 2R. R kuasa 2. Itu maksud dia. Inilah statement punca kuasa 2. Sorry. Punca kuasa 2R. Bukan R kuasa 2. Punca kuasa 2R macam ni. Itu. Ini adalah statement ubahan. Langkah kedua, kita akan tukar simbol ubahan menjadi
sama dengan. Okey, salin balik. P sama dengan. Bila tukar sama dengan, K tu auto keluar. K auto muncul. Kemudian, ni akan dapat kekalah. Q kuasa 3 per dengan punca kuasa 2 R. Okey, so kalau anda faham, anda boleh terus ganti nilai. Ganti nilai terus. Tukar je. Okey, sekarang nak ganti mana? Tengok lajur. Lajur yang pertama ini, maklumat tak lengkap. Ada huruf M kat situ. Yang ni kemudian lah. Kita pindah lajur ke sebelah. Lajur ke sebelah. Bukan lajur ni, dia kira baris. Sorry. Dia kira baris. Sebab atas PQR 6, okey, dia kira baris Tadi tu lajur. Yang ni lajur. Ni tengok lajur. Sebab huruf sebelah kiri. Yang ni sekarang ni huruf atas. Huruf belah atas kita ikut baris. Ikut baris ikut baris. Baris yang pertama ni ada maklumat tak lengkap, iaitu ada huruf M di tengah-tengah. Yang ni tak boleh ambil dulu lah. So baris pertama ni kita kena biarkan, abai dulu lah. Kita pindah baris kedua. Baris kedua ini lengkap, semuanya ada nombor. P64, Q4, R9. Kita ambil yang lengkap dulu. Okey, so bawah-bawah kita ganti ikut huruf. P64. So gantilah sini P64. 64. Sama dengan K akan cari kemudian. Form 4 tengok kalau anda boleh dapat tangkap ni, bagus ni. Gantikan Q pula. Tak nampak. Okey, Q Okey, tak nampak Q. Q saya buat kurungan macam ni. Mana pergi? Mana kau pergi? Ada mai. Like apa dia? Q 4 kan? Okey, 4 kuasa 3. Bawah dia punca kuasa 2R. R adalah 9. Letakkan punca kuasa 2, 9. Macam ni. Setelah kita gantikan dengan nombor. Okey, ikut 64, 49. Lepas tu kita kira. Ini pun kita boleh guna kalkulator je lah kan. Guna kalkulator je lah. K tu jadikan X. Cuba kira berapa. Berapa K kat sini? Berapa kita dapat K? Cubalah guna kalkulator. 3 Oh, bagus guna dapat. Empat. Sini sikit. Alpha cup dapat sama dengan K tu gantikan X. Lepas tu ada kurungan. Ada kurungan pecahan pula. Ambil 4 kuasa 3. 4 kuasa 3. Shift kuasa 2 dapat kuasa 3. Pergi ke bawah. Punca kuasa 2, 9. Punca kuasa 2, 9. Tekan butang kanan. Mesti butang kanan Tutup kurungan Tekan butang kanan. Kalau kita tekan tutup kurungan sini akan kecil pula. Ni salah. Salah ni. Okey, tekan butang kanan. Butang kanan boleh jadi besar. Boleh tutup kurungan. Boleh cantik. Macam inilah patutnya kan. Okey. Sama dah. Tekan shift cup sekali, ikuti sama dengan kat bawah. Jawapan dia X adalah 3. Gerak. Kau dapat 3 So okey, dapat 3. Okey. So kita apa nak buat? Kita ganti baliklah ikut kita punya statement yang kedua ni. Ni statement kedua ni. Ni kan. Kita guna yang ni. Kali ni kita gantikan K tu dengan 3 dan kita kali ni kita ambil pula baris yang tadi tak lengkap tu. Baris pertama ni. Yang tak lengkap ni kan. Sekarang kita ambil ni. Okey. So P6 Okey, 6 lah. P6 6 sama dengan K tu ada 3 dah sekali. 3 K 3 kurungan ikut sebelah ni, ikut yang ni tau. Ikut yang sebelah ni. Kurungan Q akan jadi apa? Q jadi M. Ikan ni M kan. M kuasa 3. Bawah dia punca kuasa 2R. R kita apa ni? 16. Tak 16 ni. 16. Tutup kurungan. Lagi sekali, bedal je lah guna kalkulator. Apa susah? M tu gantikan dengan X. Dia tak ada. Ni ketah 2. Tak apa, boleh. Boleh je, makan penuh. Jangan risau. Apa? Cuba kira guna kalkulator. Form 4. Paling kurang pun kau dapat kira guna kalkulator pun baik lah kan. Walaupun tak faham. Cikgu start belajar lagi. Tak apa.
Yang penting bila kau follow ni kan, kau dah nampak, macam boleh buat. Kira-kira kan. Yang penting kau dapat kira pun okey lah tu. Betul tak? Seorang dapat 2. Yang lain macam mana? Kira guna kalkulator lah kan. Mana tunjuk. Boleh buat kan? Korang boleh kira kan? Cuba kira. Tekan seorang yang dah bagi jawapan. 34, 33 mata mandang. Hasib 2. Boleh Ni dapat 2. Betul-betul kira tau. Bukan tengok jawapan orang. Anda kira sendiri. Tekan-tekan kalkulator dapat tak jawapan tu. M tu 2. Maksud saya, sampai sini tadi, kau tak pening lah. Sampai sini kau bedal guna kalkulator je. Bedal guna kalkulator, gantikan M tu dengan X. Dapat tak? 2. 2 kan? So, tapi jangan lupa, kita kalkulator pakai X. Kau janganlah pakai M, pakai X pula. Kita pakai M lah. Sebab soalan dia pakai M kan? Betul kan? Hitung nilai M lah. Okey. Jangan pakai X. Kantoi pula nanti So, pakai M. M sama dengan 3. 3 markah. 3 pula. 2. Sorry. 2. Dapat 3 markah. Mana 3 markah tu? Cantik. Mas ni. Pertama, 3 markah tu datang sini. Hal ada ni lag pula kenapa kau ni? Sekejap Mana dia punya merah Ni tak ada merah. Pakai pink boleh lah. Pink lah. Okey. 1 markah dekat statement ubahan. Okey Inilah, ini pun boleh tak? 1 markah. Dah ganti nilai yang pertama kan? Untuk dapatkan K. Dapatlah K tu 3 kan? Kemudian jawab markah kedua, setelah kita gantikan K tu 3, inilah. Aduh, kau kenapa ni? Setelah kita gantikan K tu 3, kan? K ganti 3, dapat 1 markah. Dan markah ketiga adalah jawapan akhir. Nampak? Boleh shortcut, jangan risau. Boleh. Ada part yang kita boleh shortcut, kita shortcut je guna kalkulator. Markah tetap penuh juga. Yang penting, ketika nak mengganti nilai tu harus ditunjukkan. Wajib. Tunjukkan kita ganti nilai. Nak mengira teks lah. Kira tu kita hentam dengan kalkulator. Boleh tak? Ini kita 2 tau. 3 markah juga. Boleh? Inilah ubahan. Kita 1 dan kita 2. Okey? Selesai? Kita akan pergi soalan yang berikutnya. Okey? Form 4 mungkin, kita bingung kan, benda apa topik belajar, tak apalah, kan? Sebab ni kita Form 5 nak mengambil SPM, so kita kena campur-campur sikit lah. Untuk Form 4, ini pengalaman baru lah, pengalaman awal untuk dapatkan. Okey, topik seterusnya Form 5, masa lagi Form 5, iaitu nisbah trigonometri. Tapi asasnya di tingkatan 2, 3. Ada sin cos tan ni ada tingkatan 2 dan 3. Jadi jangan rasa pelik lah. Cuma Form 5 ni ada penutup trigonometri ni. Yang paling orang kata paling advance lah, dia melibatkan graf. Okey So Raja 10 menunjukkan graf y sama dengan 2 sin 2x. 2 sin 2x. Okey So cari nilai s. Cari nilai s. Jadi ini pun kita boleh guna kalkulator je lah kot. S So yang pertama dia bagi 2 sin 2x kan. So apa lagi? Kita pun letaklah 2 sin 2. Yang X itu tukar. Ni X kan? Kita tukar X tu dengan dia punya darjah dia. Ni darjah ni semua ni kan? Kita tukarlah. Kita test dia dengan kalkulator. Jadi yang pertama 2 sin 2 kurungan X tu ganti 45. Cubalah kira berapa tu. 45. Jadi. Berapa ni? Ni dia kan Y kan? Ni kan Y sama dengan kan? Nak cari berapa Y tu. Kira ni je lah. 2 sin 2 45. Berapakah jawapannya? Tengok Y tak payahlah. Y tu tak payah. Kita biarkan Y tu. Kita nak cari Y kan? Tekan 2 sin Mana sin? Sin 45 kali 2 apa? 9 90 Boleh ke buat yang tu Tak ada kurungan. Ni padam ke kurungan ni? Ni tak boleh padam Sin. Saya dah terus lah 45 kali 2. 45 kali 2 90 Boleh ke buat 90? Dapat jawapan tak 2. 2. Jadi sini Y dia 2 lah sini. Y 2 Sini jawapan kita adalah Y 2 Y sama dengan 2. Teruskan. Untuk yang seterusnya pula. Untuk 2 sin 2 kali ni ganti dengan 90 darjah.
Berapa Y kita kat sini? Kosong Okey, Y kita kosong. Bila kita gantikan 90, Y tu kosong. Teruskan lagi untuk 2 sin 2X kali ni gantikan 135. Berapa Y kita dapat? Negatif 2. Betul? Negatif 2 kan? Dan sekali 2 sin 2 Y kita adalah 180. X. Sorry. 180. Alamak. 180. Berapa Y kita? Kosong. Okey, kosong. So ni lah jawapan yang kita dah dapat hari ni. Alamak, kau kenapa ni? Ni semua jawapan. Okey, tengok cara baca pada graf. Okey ketika Y2 tengok ni. Ni Y tau, ni Y. Ingat Y kan pasti menegak kan Y. Ketika Y2, aduh Y. Dia lag pula. Okey. Ketika Y2 jawapan dekat S 45. Kan? Ni 2 45 sini. Ni 45 lah maksudnya. Itu maksud dia. Yang kedua pula. Padahal ketika Y tu kosong pula. Ni Y kosong tau. Ni Y kosong. Ketika Y kosong. Okey. Kedudukan Y kosong itu adalah pada kedudukan X tu 90. 90. Ni lah. Ni 90. 90. Ketika Y kosong, kedudukan X adalah 90. Kan? Okey Kemudian tengok pula untuk yang ketiga. Dia lag lah. Okey Ketika Y tu negatif 2. Ketika Y negatif 2 mana? Sini. Y negatif 2. Ni kan. Ni. Nilai dia adalah 135 dekat X. Itu maksud dia. Dan hujung sekali, ketika Y itu kosong, kedudukan di sini adalah 180 maksud dia. Jadi sekarang yang dia nak cari adalah dekat S tu, iaitu 90 lah. Tadi kita test ni kan, ketika Y kosong, X ni 90. Jadi jawapan ni 90 lah. 90. Apa tu? Cikgu ada soalan kat apa tu? Ada soalan kat komen? Ya, tak perasan. Apa soalan dia? Mana Oh, ni. Macam mana dapat 45? 45? Ni saya ambil test jawapan pertama ni. 45. Saya gantikan X tu. Ni semua nilai X ni. Ni semua adalah nilai X. Sekejap ikut lepas. Ni semua nilai X. Okey so bila kita ganti dalam persamaan tu, kita dapatlah Y berapa. Jadi macam ni. Kenapa jawapan dia B saya ulang balik lah. Padam. Jawapan dia B kan. Kan tadi kita buat, kita ikut persamaan kan. Y sama dengan 2 sin 2X, betul tak? So saya gantikanlah X tu dengan 90 darjah. Nak tahu berapa kedudukan Y tu. Ketika orang kata maksudnya ketika X tu 90 darjah, berapa nilai Y? Dia sama tak dengan graf? Kan? Kita boleh tahu lah bacaan dia ketika tu berapa kan? Jadi bila gantikan X ni maksudnya Y sama dengan kita gantikan 2 sin 2 X tu kita gantikan dengan 90 darjah. Macam tu. So sini kita akan dapat Y sama dengan apa tadi? Kosong Y kosong. Maksudnya ketika Y ni kosong ni Y kosong. Ni Y kosong Ketika Y tu kosong, kedudukan di X adalah 90. Kalau tadi sini 45 kan? Ni kan 45. Jadi sini 90 lah. Mana nak buat ni? Jadi dekat sini adalah 90. Dekat tengah-tengah sini. Kan? Ni ketika Y tu negatif 2. Kan tadi kita dah buat kan? Ketika kita buat macam ni, Y sama dengan 2 sin 2 kurungan, kita gantikan pula kali ni X dengan 135. Maka kita akan dapat Y sama dengan negatif 2 kan, betul tak? Jadi betul tak dekat sini
ketika kalau saya letak sini X tu 135, kedudukan titik itu dia bertembung dekat pada kedudukan Y tu -2. Itulah bacaan dia. Boleh? Yang hujung sekali ni, tengok ni, nak panas ni. Ini ialah pada ketika X itu adalah 180, Y dia adalah 0. Ni kan tadi kita dapat ni. Bila kita gantikan X tu 180, kita dapat Y tu 0. Bila kita gantikan X tu 180 kan, kita dapat Y tu 0. Jadi, betul lah bacaan dia. Ini semua bacaan nanti, bacaan pada graf. Okay So, pada kedudukan dia dalam tu, dia nak tanya pasal S. Pasal S tu semua belajar lah. Kalau dia tanya pasal contohnya S tu kat sini, katalah S tu dekat ujung. Maksudnya jawapan kita 180 lah. Kalau S tu tanya kat sini, dekat tengah ni, maknanya S tu 135. Itulah cara baca dia. Kita boleh dapat bacaan menggunakan kalkulator. Boleh? Ke pening? Okay Macam mana jadi 90? Macam mana jadi S90? Saya ganti nilai. Dia tak jadi 90. Kita test setiap jawapan tu, gantikan persamaan tu, X tu gantikan nilai tu. Sekejap Kau tak pernah jawab soalan ni? Ke tak pernah tahu soalan ni? Dia macam ni. Kita ulang balik ringkas. Okey, sekejap. Bagi faham dulu Form 4 lah. Alamak, pening pula ni. Kau jangan pening. Tahun depan kau jumpa juga ni. Okey Sekejap, saya padam sekejap. Saya bagi clear sekejap. Sebentar Kasih clear sekejap. Okey, sekarang inilah saya bagi tahu mudah Okey, ini bayangkan ni titik pertama ini titik pertama tu Y0 tau. Kan? Y0 kan? Ketika ini maksudnya yang saya buat ni adalah ketika X itu kosong, Y pun kosong. Boleh faham? Boleh Okey, sekarang kita move titik yang kedua pula. Pada ni. Sini pula. Puncak ni pula. Ini maksudnya ketika ini adalah Y tu 2. X ini berapa? Ketika X berapa? Nampak tak? Ketika Y tu 2, X berapa? Sebab itu kita ganti nilai. Jadi sekarang bila kita buat persamaan contohnya kan, Y sama dengan 2 sin 2X kan. So X tu katalah 45 kan. 45. Kalau kita jangkaan pun kita boleh rasa lah di 45 kan. So kita nak check betul tak betul je. Dia mesti dapat Y2 So sekarang kita gantikan Y itu sama dengan 2 sin 2. Okey, kita gantikan 45. Ni dalam jawapan 45 kan. Kita gantikan X tu 45. Macam ni. Kita kira lah. 2 ni kan dapat 90 kan. Jadi ringkasnya 2 sin 90. So Y kita akan dapat sama dengan 2, betul tak? Sama lah ni, betul ada 2. Maknanya betul lah. Maksudnya ketika Y tu 2, kedudukan di X sini adalah 45. Betul lah tu. Boleh tak? Boleh faham tak setakat ni? Itu baru 45 tau. Kita nak cari mana? S kan? S tu sebelah 45. Okey, kita test lah nombor kedua pula. Kita test nombor kedua. Nombor kedua 90. Betul tak? Ni 90. Okey ni kita ganti. Persamaan sama. Kali ni X saja saya tukar dengan 90. Okey Target saya adalah, tengok S ni berada di atas paksi X tau. Maksudnya ketika berada atas paksi X, kedudukan nilai Y mestilah kosong. Nampak? Sini mestilah Y tu kosong. Betul tak? Jadi kita test lah betul ke dapat kosong. Kita nak test dia, kita selesaikan lah. Jadi Y sama dengan, kita kira ni kan. Maka kita akan dapat apa ni? Kosong kan? Dapat kosong. Betul tak? 2 sin 2 darab 90 akan dapat kosong. Betul tak? Jadi betul lah maksudnya pada kedudukan di sini iaitu 90, Y tu kosong. Kan? Jadi sama dengan graf tu. Graf ini kan.
Ya, tengok siapa yang pen warna hijau Graf itu dia start bawah naik atas sampai ke paras Y2 ni nilai X tu berapa 5. Dia teruskan lagi terus ke bawah sampai ke parasi X ini. Sampai sini nilai Y dia kosong. Kan? Tengok Y kan tengok merintang kan. Ini Y2, ini Y1, ini Y kosong, ini Y negatif 1 kan. Jadi pada kedudukan di sini Y dia kosong. Y dia kosong. Okey So bila kita dah ganti dengan 90, memang betul lah Y dia kosong. Maknanya sahih lah. Di sini adalah 90. Boleh? Sama juga macam ni. Kalau dia teruskan perjalanan, dia teruskan lagi perjalanan sampai ke bawah ni pula. Sini kan. Okey. Sampai kat sini, pada kedudukan ni adalah Y tu negatif 2. Dan berapa nilai X di sini? Logiknya berapa? Kan? Berapa logiknya kat sini? Maksudnya kita gantilah. Y sama dengan 2 sin 2. Kali ni kita ganti dengan 135. Kurungan 135. Okay, So kita akan dapat sini Y sama dengan negatif 2. Betul tak? Betul lah tu. Maksudnya kalaulah di sini kedudukan dia adalah 135 untuk X, bermakna pada kedudukan itu Y dia negatif 2. Betul lah tu. Dapat tu, sahih tu. Boleh? Jadi kita dapat melengkapkan graf tu dengan mengganti nilai. Kita tahulah nilai ni kat mana. Sekarang ni soalan dia tanya pasal S. S tu dah 90 lah. Okey logiknya takkanlah 11/5 ni 135. Kan dia macam ni kalau ikutkan gelombang kan, gelombang sin tu kan. Katalah dia macam ni dia macam ni kan. Kan. So sini mestilah ni kan kosong kan. Dia bagi sana panjang palang sikit Macam ni lah palang macam ni kan. Okey. Ini confirm kosong kan. Sini parah ni confirm 45. Sini parah ni 90. Sini parah ni 135. Sini parah ni terlampau kosong. Betul lah. Takkan mungkin lah. Dia sasaran kita kan kat sini kan, dekat S ni kan. Ni S. Sini kan. Takkan daripada 45 tu jam 135. Tak mungkin lah kan. Jadi bila kita ganti nilai, kita tahulah. Oh, rupanya kat situ 90 darjah. Nilai X dia 90. Macam? Okey tak boleh kita try soalan ni log 12. Antara berikut yang manakah mewakili graf sin 3X bagi julat X antara kosong hingga 180. Jadi pun samalah kita guna kalkulator. Nak tengok graf tu betul-betul. Ini form 4 pun boleh buat ni patutnya. Okey, ambil persamaan dia. Ni persamaan dia kan. Ni Y sama dengan sin 3X. Okay. So, kita gantikan. Okay. Kita tengok ni kan. Semua graf ni kan, dah ada darjah. Nampak tak? Perhati kan. 90, 90, 90, 90. Betul tak? Lepas tu dia ada 180, 180, 180, 180. Betul? Dah ada kan? Okay, sekarang kita try ganti dengan X yang pertama iaitu 90. Nak tengok betul tak bacaan graf tu tepat tak? Yang mana sesuai? Okey, so persamaan tadi ni kita buatlah. Kita gantikan Y sama dengan sin 3. X tu ganti dengan 90. Maka berapa Y sin dapat? Cuba kira. Sin 3 darab 90. Berapa dapat? Berapa Y kita dapat? Tolong komen sikit berapa Y kita dapat. Berapa Y kita dapat? Negatif 1. Betul betul. Kita akan dapat sini negatif 1 kan. So, tengok graf. Di manakah graf yang tepat ketika X itu 90 darjah, Y itu negatif 1. A, B, C atau D? Kau sendiri pilih. Kau boleh nampak lah kan? Mana kedudukan yang tepat? Maksudnya ketika X itu 90 darjah kan, Y pula negatif 1. Kau sendiri boleh tengok. Kau pilih mana? A, B, C atau D?
Takkan C kan? C ni salah betul tak? C salah sebab ketika X tu 90, dia punya nilai tu, Y tu bukan kosong. Bukan negatif 1, 3 tu. Nampak ni? Ketika X tu 90, Y dia 3. C salah lah. Sedangkan kita nak cari ketika X 90, Y tu dekat negatif 1. B pun salah. B pun salah. Ketika X tu 90, kan, garisan ini, dia pada kedudukan Y kosong. Salah lah. B pun salah lah. D pun salah kan. D ni ketika X tu 90 darjah, kan, garisan tu, dia pada paras Y kosong. B pun salah. Jadi yang betulnya adalah A, betul tak? A. Dekat A ni, ketika X tu 90 darjah, kan, bacaan dia, garisan tu pada bucu kat bawah ni. Ni, nampak ni. Tu maksud dia. Ketika X tu 90 darjah, bacaan pada Y adalah sama dengan negatif 1. So, itulah yang tepat. Jawapannya adalah A. Boleh faham? Itu maksudnya kita guna kalkulator tu untuk mengesahkan kedudukan. Yang saya ajar ni, kita guna kalkulator untuk sahkan kedudukan. Kita akan dapat tahu kedudukan tu tepat menggunakan kalkulator. Ni cara dia lah. Boleh faham tak setakat ni? Okay, jadi kita berhenti setakat ni lah. Kita pun dah hampir setengah-setengah kan. Jadi kalau anda kurang faham, anda boleh tengok video yang akan saya sharekan pada esok hari. Okay? Jadi tak apa, cuba lagi. Kita akan jumpa lagi pada minggu depan. InsyaAllah. Selamat malam. Selamat belajar. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Terima kasih untuk kehadiran pada malam ini. Terima kasih, Go. Okay, sama-sama. Selamat berehat. Okay, terima kasih.